dengar tak? Kita kena dapatkan kukuh langka ni sekarang. Legenda kata, kukuh ni bagi kuasa pada raja-raja dulu. Bos kita kena memiliki kukuh ni. Kita dah dekat setahun cari koordinat lokasi. Kalau tak dapat, rugi. Adi, dengar tak? Aku rasa aku dah jumpa tempat ni. Hari ni, game over. One year சொல்றேன் ஆனா வேலை நடந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. Huh? Nothing, just happy for you, Cha. Aw. Okay. Agent Adi, 0604, going in. Kenapa kau masuk endap-endap? Bandar ni kan tak ada orang. Tak ada orang? Based on sumpahan pada bandar ni, semua penduduk telah diculik ke alam lain. Interesting. Reporter Kid, Kukure dah dijumpa. Okey, Ejen. Teruskan plan kita. Yes. Wait a moment. Macam mudah aja aku dapat kuku ni, Kid. Ada figura lah kat sini. Tahun apa ni? 1974? 1994? 2014? Hai. Tahun ni lah aku putus cinta ni. Oh my life. Teng, ini bukan masa untuk kau flashback lah. Fokus. Bukanlah, diorang ni nampak pelik. Lepas tu semua nampak macam... Bla bla bla. Cepatlah, Cha. Aku ni bukan biik kau. Ada lagi ni lah, kes perompak bank untuk aku. Alright, bye. Kenapa kau tak nak buka? Sakit. Tak guna. Excuse me? Bukan kau. Almari ni tersekat. Kau ni kan, kalau tak boleh buka, cubalah pecahkan kaca tu. Boleh ke? Macam, 4 பேருக்கு நல்லது நான் எதுவுமே தப்பு இல்லடா. This time, no mercy. Adi? Adi? Kau dengar tak? Hello, Adi. Dengar tak? Adi? 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 Tidur ke mamak ni?